Video ni bertarikh 1 bulan lepas lah. Kan? Mereka terpaksa bayar 1,500 untuk masuk Malaysia bekerja tanpa ada pengenalan diri. Amat malang ni saya nak bertanya. Mana dia pejuang-pejuang tenaga kerja Indonesia tu? Mana dia yang selalu mungkin-mungkin Malaysia tak boleh pergilah, gaji murah lah, mana dia? Kan? Sekarang ni saya tidak salahkan mereka ni. Mereka terpaksa berjuang untuk hidup. Yang saya ingin menegur, bagaimana kerajaan Indonesia mencari satu solusi yang baik supaya mereka boleh buat permit untuk datang ke Malaysia. Sebab apa dikabarkan kepada saya, usaha nak buat permit pak, nak buat paspor pun susah. Ini masalah dia. Kan? Ini masalah dia. Bukan saya cakap, mereka datang tu cakap susah pak, sana hidup. Kata, nak buat permit pun mahal pak, macam-macam bayaran. Kan? Jadi harap kerajaan Indonesia prihatinlah tentang rakyat mereka ini. Kan? Memang dia mau jauh-jauh Malaysia, berada dalam Malaysia tak guna kerja lah, susah lah, gaji rendah lah. Tapi mereka ramai-ramai nak masuk, sanggup bayar, sanggup datang kosong. Sebab mereka tahu apabila mereka menjejak kaki di Malaysia, mereka ada kerja. Ini yang mereka ingatkan. Kan? Cuma permit saja yang mereka tak mampu buat, mahal. Jadi kerajaan Indonesia harus fikirkan benda ni, bagaimana nak membuatkan mereka permit dengan harga yang rendah.